Hai korang, so today kita nak buat apa? Kita nak buat skincare routine tapi untuk malam. Ramai sangat yang DM I macam mana cara pakai. First kita akan pakai Glow Shape Mist. Tunggu dia kering and serap dekat skin, lepas tu boleh pakai night skincare. Next kita akan pakai treatment essence. Okay, treatment essence ni kalau dah pakai siang hari, malam tak pakai. Dia sekali sehari saja. By the way, dekat kotak tu dah ada tulis cara pakai tau. Supaya dia nak hilangkannya. Lepas tu korang boleh pakai Glow Jelly Treatment. Glow Jelly Treatment ni I selalu pakai waktu malam lah. Sejuk je ni dekat. Next kita akan pakai Glow 3 Eye. Glow 3 Eye ni dia boleh kecut korang punya jerawat. Macam merah-merah ni esok confirm jadi macam dah kecut. Korang yang mana DM I, mana set mochi, mana set mochi. So hari ni kita nak bagi tahu tarikh bila ada set mochi pada tarikh 30 hari bulan 5. Jangan lupa masuk live Big Glow. Nanti Pina akan tag dekat bawah. Korang kena tunggu sebab set mochi dah tak banyak. Korang kena stay tune pada tarikh 3 hari bulan 5 ni nanti, okay? Bye-bye!